25 tahun UMT, dari pantai timur ke pentas dunia. Di pesisir Laut Cina Selatan, lahir sebuah institusi yang membawa aspirasi besar untuk negara dan dunia. Selama 25 tahun, Universiti Malaysia Terengganu telah berkembang daripada sebuah institusi muda kepada universiti berteraskan kelautan dan kelestarian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Bermula dengan visi untuk menerajui ilmu berkaitan lautan dan sumber marin, UMT kini berkembang sebagai universiti yang menawarkan pelbagai disiplin ilmu merangkumi sains, teknologi, perniagaan, kejuruteraan, komputer dan sains sosial. Dalam tempoh 2 dekad setengah, UMT terus mencipta nama di peringkat global melalui kecemerlangan akademik, penyelidikan dan inovasi. Pencapaian ini membuktikan bahawa universiti dari pantai timur Malaysia mampu berdiri setanding institusi terkemuka dunia. UMT terkenal sebagai peneraju ilmu kelautan dan marin negara. Di sinilah pelbagai penemuan saintifik berkaitan biodiversiti marin, perubahan iklim, pemeliharaan penyu, terumbu karang dan ekosistem laut dijalankan. Kepakaran ini menjadikan UMT antara institusi yang memainkan peranan penting dalam agenda kelestarian global. Kejayaan sesebah universiti tidak hanya dibangunkan atas nama ilmu, tetapi juga ekosistem pembelajaran yang menyokong kecemerlangan. Di UMT, pendidikan melangkaui bilik kuliah. Kampus ini membentuk pemimpin masa depan yang bukan sahaja cemerlang akademik, malah mempunyai nilai kemanusiaan, kepimpinan dan tanggungjawab sosial. UMT memberi saya peluang meneroka dunia. Di sinilah perjalanan kerjaya saya bermula. Kami memupuk dan mengasah bakat yang hadir ke sini. Selama 25 tahun, UMT bukan sekadar institusi pendidikan. UMT menjadi rakan strategik kepada kerajaan, industri dan masyarakat dalam menyelesaikan cabaran sebenar negara. "25 tahun sebuah perjalanan yang membentuk legasi. Ia mengangkat kisah keberanian meneroka ilmu, memacu inovasi dan membina masa depan yang lestari. Dari Terengganu untuk Malaysia, dari Malaysia untuk dunia. Inilah Universiti Malaysia Terengganu."